Sebab udara time nak hujan pertama tu kan, kalau kawasan industri ni sangatlah tercemar. Better korang stay je, korang cubalah di waktu-waktu lain. Itulah kalau korang tak nak ada penyakit lain lah kan. Sebab kita mungkin lah kalau mandi hujan time awal-awal ni, awal-awal mungkin rasa okey. Tapi akan datang ni akan ada penyakit-penyakit lain lah. Kita nak kita ada penyakit pada di kemudian hari. Cuma secara asasnya kalau saya beritahu dekat semua tempat pun, kalau tempat tu baru berlakunya hujan, satu jam pertama dekat mana-mana sekalipun, saya sangat sarankan supaya tak perlu nak berlari. Kalau time korang nak berlari tu, barulah nak hujan. So korang just pending dulu, korang cuba cari lain. Cuba cari